masa sign kontrak tu kan, Randy Orton turn heel, dia bantai Cody Rhodes cukup-cukup. Lepas tu ada orang call dia, macam ada orang yang mengawal Randy Orton ni. Aku expectkan yang orang mengawal Randy Orton ni adalah someone yang big lah. Kau letaklah wrestling legend pun aku tak ada masalah. Kau nak letak Ric Flair cantik, ataupun ramai yang kata si apa namanya tu Ted DiBiase lah tu, aku pun okey sebenarnya kalau Ted DiBiase, sebab dia orang ada storyline. Tapi dia bagi Pat McAfee, aku macam what? Apa link dia? Apa link Pat McAfee dengan Randy Orton ni? Lepas tu bila Pat McAfee ni muncul, kita nampak macam Randy Orton tu umpama lembu dicucuk hidung, kau tahu. Aku macam aku rasa fan-fan Randy Orton pun tak suka untuk turn heel Randy Orton sekarang ni bersama Pat McAfee. Aku rasa memang korang akan tak suka. Betul lah cakap aku? Kalau betul, komen betul kat bawah, geng. Sebab aku rasa boleh carut tak? Bull gila storyline ni. Lepas tu kau involvekan Jelly Roll. Kita tahu Jelly Roll memang ada story, ada history dengan Randy Orton, and then Randy Orton betrayal dia. Tapi janganlah libatkan diorang dua tu. Aku dah nampak bayangkan night one nanti, bila Randy dan juga Cody Rhodes dah terbaring, diorang dua akan berlawan dekat ya Allah, teruknya macam manalah night one tu. Aku rasa night one tu habis akan hambar. Confirm kalau diorang dua tu berlawan, bergaduh dekat atas ring ataupun dekat bawah ring. Confirmnya gua boleh kerat jari abang Mat, diorang dua tu akan buat hal. So bila diorang dua ni dah involve storyline ni, aku dah macam wasted. Mula aku nampak Randy Orton dah turn heel, Cody Rhodes dah kena bantai. Hold lah sekejap storyline ni, mungkin dalam 2-3 minggu sebelum WrestleMania ataupun seminggu ke 2 minggu Cody Rhodes comeback. Cukup. Jangan reveal dulu. Orang kata yang call Randy Orton tu, biar reveal kat WrestleMania. Bawa ada elemen surprise tu. Ini dah awal sangat, 3 minggu awal kau pergi reveal Pat McAfee pula tu. Aku tahu ini memang ada campur tangan daripada TKO sedikit storyline ni. Sebab tu memang aku boleh cakap ini adalah storyline paling worst untuk WrestleMania. Kalau dekat PLE lain aku tak ada masalah. Ini WrestleMania, Mat. Kenapa kau build up storyline macam ni? Ni storyline sampah, kau tahu tak? Geram.